Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya berada di Kuala Pak Ahmad, tempat pendaratan Jepun pertama di tanah Melayu 84 tahun dulu dekat pantai Sabak Jadi sinilah Jepun mendarat mula-mula sekali. Ini Kuala Pak Ahmad, air sungai Kuala Jepun sana. Di keluar sini Kuala Pak Ahmad. Jadi Jepun mendarat kat sini lah tahun 8 Disember 1941 dulu. Ini hari ulang tahun dia. Kalau tengok pantai ni memang kuat ombak. Bayangkanlah askar Jepun mendarat dalam keadaan gini, ombak yang sangat kuat ni. Jadi sebab tu ramai yang lemas, sebabnya air ombak ni sangat kuat. Tak bahayalah macam ni. Oh, kuat. Jadi bayangkan berapa ratus askar Jepun ramai mati kena peri api, tembakan, machine gun dan meriam oleh tentera British. Ada tentera British bertahan kat sini dengan pagar kawat duri dan pillbox, tapi dah tenggelam banyak hakikat Inilah mula-mula perang pertama di Pasifik berlaku di sini. Kota Baru 1 jam lebih awal daripada serangan Jepun ke atas Pearl Harbor. Pearl Harbor semua orang tahu sebabnya ada movie, ada cerita. Kota Baru tidak aku tahu sebab tidak ada movie mungkin. Okey, itu saja dari saya di Kota Baru, Kelantan, mengingati Perang Dunia Kedua, melayan kempen Melaya bermula kat sini 8 Disember 1941 hingga kejatuhan Singapura pada 15 Februari 1942. Itulah kemenangan Jepun yang paling berjaya lah dalam Perang Pasifik. Okey, bye.